Hai, selamat datang ke katalog. Aku Dan. And malangnya Azim tak ada hari ni sebab dia ada busy sikit dengan hal dia. Jadi episod untuk hari ni kita nak pasang bumper. So sebelum ni aku ada cerita yang bumper tu kena cat balik kan. And untuk hari ni aku bawa korang pergi kedai cat yang aku hantar tu, BK Garage. Dia ada BK Bodywork. So jom kita tengok kedai dia. So guys, inilah bumper dia yang kita dah siap cat. So belah depan ni kita tak pasang lagi trim plastik-plastik dia, kita tak pasang lagi. Sebab aku nak tunjuk dekat korang hasil cat dekat kedai ni macam mana. Korang tengok sendiri, berair. So basically cat colour, cat clear aku yang bagi kat dorang. So dorang just buang colour lama, colour yang aku cat sendiri dulu tu. So dorang buang and then alamak. And then diorang just tembak colour baru lah. So far korang tengok hasil kerja dia memang clean, tak ada satu kesan meleleh pun aku jumpa. Belakang pun sama. So far bagi aku memang top notch lah. So jom kita pasang part-part plastik dia and kita dah boleh pasang. So ni dia guys, kita dah pasang part-part plastik dia, grill, dia punya grill besar dia, lips bawah dia dengan cover fog lamp. So dekat cover fog lamp tu dia ada satu DRL, tapi aku tak connect kot sebab dia kena ada harness dia. So harness aku tak ada, pakai yang asal balik. Just tak connect je. So lampu ni just wayang je lah, lampu DRL tu just wayang je. So basically kita dah pasang semua, kita akan pasang lah. And sambil-sambil tu kita akan tanya owner kedai cat tu. Jom. Alright, nama aku Bong. Aku daripada BK Garage. Hari ni aku nak tunjuk satu projek restore Myvi lah. Yang Myvi ni kita cat luar dalam, color daripada Pro 2 Myvi G3. So yang ni kat sini kita buat macam-macam servis lah. Restore, repair, cat body. Ini salah satunya yang kita cat body. Boleh tengok. Harga mampu milik. Kita starting daripada 2,500 ke atas. Tengok pada clear dengan cat apa yang nak pakai. Bengkel kita ada dekat Kampung Baraikom, Section 26. Boleh waste BK Garage. Kita punya bumper standard kita dah tanggalkan. Sensor pun kita dah tanggalkan. So tinggal number plate je. Nak kopak tu ada takut sikit number plate tu pecah. Sebab aku tak ada bawa spare. Jadi sekarang Bong tengah menjahit aku punya lips bawah ni. Sebab lips bawah ni dia ada satu crack panjang sikit. So dia nak jahit balik. Lepas tu kita boleh pasang. So untuk bumper belakang kita dah settle. Sekarang Bong tengah buka bumper depan. So ada banyak jugalah klip kat sini kan. Bumper depan aku nak tengok rupa dia daripada bumper yang bentuk V macam ni, dia akan jadi bentuk W. M, bentuk M. So kita tengok hasil dia macam mana. Jom. Okay, sementara Bong tengah buka bumper depan, kita tengok bumper belakang. So far aku agak puas hati sebab colour dia ada slight lari sikit, tapi still tak nampak lah. Kalau bawah matahari dia okey lah. Cuma kalau bawah bumbung korang akan nampak sikit lah, bawah ni gelap sikit, atas ni terang sikit. Ok, ni view yang belum polish lagi lah. Korang tengok bawah matahari, dia punya sparkle dia, dia punya kilat dia memang cantik. Dia tak adalah tajam, cuma dia punya clear tu dia mesh dengan kilang punya clear lah. Dia still ada kulit limau tu. But korang tengok hasil dia macam mana. Dia jadi, bentuk dia jadi bulat ke tau. Kalau yang Ativa dulu dia bersegi-segi. So yang ni dia nampak bulat. So kalau tengok daripada belakang ni bulat je. Macam kau terbang lah aku tengok. Okey lah. And belakang ni dia tak ada sabut-sabut sangat. Macam ni kosong. Kemungkinan lah kalau ada rezeki lebih aku nak letak fog lamp belakang. Belah sini. Lepas tu bawah belakang dia reflektor. Tu je. And then stiker ni aku kena buka balik sebab dia pecah kecil-kecil, jadi susah sikit aku nak buka.
Tak nak aku kena pakai heat gun atau berjemur je dulu. So far okay. Tengok cat dia berair mak. Suka lah, aku suka tengok lah. Apa pendapat korang? Garang ni. Ni dah boleh jual ni. Biar apa lah Adibah ni. Orang beli lah. Dah siap buat. So, macam korang tengok kat belakang tu, dia orang tengah pasang. Basically, ada dua benda yang tak ngam. So, spotlight, bracket dia lari sikit. So, kita kena cari bracket yang baru, bracket race punya. And then, condenser punya ni, apa nama, blocker dia kan. Nak bagi angin masuk direct ke condenser kan. Ni kena buka sebab kalau korang perasan, bumper race ni dia punya muncung dia tu, dia ke dalam sikit. So that's why tak lepasan. Macam Ativa, dia memanjang sikit ke depan. So yang ni dia terus turun ke bawah. So that's why tak ngam lah nak masuk benda ni. So kita buka ada 3, atas, tepi, kiri, kanan. So dah nak siap, kita tunggu. Korang tengok dia racun apa guys. Blow off pula. Ni korang tengok blow off HKS. So harap-harap dia keluar bunyi. Sebab tak silap aku tengok YouTube Zaidan Zainuddin, dia kena ada tukar filter penyambung dia tu, baru dia keluar bunyi. So ni kita try je, tengok keluar ke tak bunyi dia. Baru tebung. Dah guys, lalas aku pasang tak. Tu lah, bila korang pergi bengkel member-member ni kan, memang kena racun lah. Lagi-lagi diorang layan semua AV ni. AV pula tubuh. So barang memang ada. Janam lah hidup kau. So korang dah dengar bunyi tadi kan. Memang. So actually exhaust mesti standard. Cumanya bila kita pasang blow off tu, angin lebihan daripada turbo tu, dia akan keluar melalui blow off lah. Perbetulkan kalau aku salah. Bumper yang kita dah pasang tadi, sekarang dia tengah polish. Korang tengok dia orang polish pun ok lah, proper. Dia tak ada terus nak polish semua kan. Dia ada tip-tip dia sikit kan. Proper lah. So far kita dah pasang depan dan belakang. Kejap lagi kita tunjuk hasil dia macam mana. Tapi sebelum tu, jom kita pusing dulu. Tengok bengkel bong ni macam mana. Right, selain daripada cat, kita ada buat package salin half-cut, restore half-cut, restore enjin asal. Ni salah satunya yang kita dah restore lah. Owner ambil half-cut, fully siap overhaul, fully siap restore. Anggaran untuk starting half-cut, kita start daripada 7K500 hingga ke atas lah. Yang ni package half-cut AVY Turbo 660 auto. Right, yang ini ambil package half-cut, siap cat engine bay. Yang ini kita buat fully restore daripada cat body, cat engine bay, overhaul engine, siap restore. Okay geng, yang ini body yang kita restore makna fully restore lah. Body kosong. Boleh tengok kat sini, cermin apa semua kita buka. Tapi yang ni special sikit lah, two door. Ni untuk kita set up pergi event. Yang mana berminat nak buat macam ni, boleh Roger lah. Kalau nak tengok video dia lagi, boleh panggil katalog datang review. Dan dengan Azim. Alright, setiap dekat kami, setiap kali servis, tukar minyak hitam ke, cat kereta ke apa, kita akan buat package siap cuci lah. Contoh macam Ativa ni lah. Dia ambil package cat bumper depan belakang, kita bagi siap cuci. Itu dia guys, video untuk kali ni. Kita dah siap pasang bumper. Pada mata aku, cun lah. Kalau compare dengan bumper standard dia kan. Bumper standard dia aku suka yang belah bawah, yang ada silver tu, depan belakang. Cuma kalau daripada segi overall, aku lagi suka cutting macam ni sebab dia nampak lagi bulat. Kalau macam Ativa punya, dia panjang. Lepas tu sini dia ada fiber. Bukan fiber lah, yang plastik made tu kan. So dekat sini macam ni dia terus kosong, tak ada. Kat sini je, which is nampak lagi minimalist lah bagi aku. Sama juga bahagian depan, dia tak ada yang plastik-plastik tu, dia terus direct je. Cuma itulah, ada beberapa isu sikit. Antaranya isu dia yang pertama adalah dia punya fog lamp first. Dia tak ada tapak. So nak tak nak aku kena pakai bracket 88.
mungkin nanti bila-bila ada masa nanti aku kena beli bracket yang memang asal Toyota Race. Aku boleh plug and play je sebab belakang dia memang ada tempat letak skru. Cuma yang mount aku ada sekarang ni mount Ativa, so dia tak boleh nak masuk. Problem yang kedua, aku punya apa nama, radiator dengan condenser punya depan ni kot. Okay, dia ada sarung dia nak bagi angin direct flow kan. So yang tu actually dia tak muat sebab yang ni kalau korang tengok dia straight terus ke bawah. Dia hidung kontot. Hidung dia terus macam ni. Kalau macam Ativa dia ada macam ni. Okay, macam ni dia terus turun. So dia punya benda tu tak lepas. Tak nak aku kena buka Okay, problem yang ketiga adalah dia punya daun pisang. So daun pisang ni satu dia tak ada tapak skru. Lagi kedua dia telajak panjang sikit. So aku kena selip masuk ke dalam and then ikat dengan kabel tie je. So baru dia nampak kemas sikit Tapi overall memang nampak okey lah. Cuma logo je aku tak sempat nak beli. Kemungkinan aku cabut je logo daripada Ativa punya bumper. So far macam ni. Apa pendapat korang tentang bumper baru kita? Hope korang enjoy untuk video kali ni. Kita ambil masa yang lama, 5 episod kot baru kita dapat siapkan kereta ni secara total lah. Actually dia tak total habis pun. Ada banyak lagi aku nak tambah. Contoh macam body kit GR. Tengok nanti macam mana, sama ada aku perlu masukkan dalam video atau tak. Korang kena stay tune. Okay guys, apa-apa pun, thank you so much for watching. Bye bye. So bunyi dia macam tu lah, bunyi macam tu lah.